Okay, disebabkan this whole day kita belum makan apa-apa lagi, so hari ni kita makan dessert dulu. So luckily dapat tiramisu dan juga some J-puff juga. So kita ambil yang ini original, dan the other one adalah pistachio kunafa. Macam biasa, ais latte. So kita makan tiramisu dia dulu. Patutlah viral. Tiramisu dia memang sedap. Korang kan datang dan try sendiri. Untuk rasa macam ni, RM15 je. Sangat berbaloi. Let's try this one. Kakak datang je kat balik ni. Saya dengan marketing manager kat tepi ni. Mesti lah. Untuk judge. Air dulu buat. Yang ni adalah original J-puff dia. First viral sebenarnya adalah ni. Cream dia banyak kan. RM4. Ini saya tak review, makanya saya review apa yang saya makan hari ni. Ini sekarang sikit ni. Ya. Aku tengok, aku dah tengok ni. Mesti nak review paksa aku makan ni. Ni saya share apa yang saya makan pada hari ni. Ni pistachio kunafa dia isi kat dalam. Buat sementara kita punya lunch dan breakfast adalah ni dulu. Nanti petang baru kita decide nak makan apa pulang.